Kita ke regu yang seterusnya. Ladies and gentlemen, our next boxer to the red corner, representing country of Iran. Ladies and gentlemen, give him applause to the Queen of Persia, Sarah Saudagar. From Malaysia, Pondok Lima, Mei Amoy. Itu dia di gelanggang kedai ini regu yang ke-7. Regu istimewa, regu wanita malam ini akan dipertemukan di gelanggang Pahlawan Championship. Dan kita saksikan dulu Waikru ataupun tarian langkah serba. Peserta daripada Iran yang berlatih di Kambis Warrior menimbang dengan berat 55 kg dengan ketinggian 167 cm, manakala lawannya Mei Yi yang berlatih di Pendowul Limo Muay Thai Gym dengan berat 55 kg dengan ketinggian 165 cm dan mempunyai kemenangan 22 kemenangan dan juga 9 kekalahan. Hanya berkelebihan 2 cm sahaja. Sarah Saudagar Peringatan kepada pengadil pada dua jago Muay Thai istimewa malam ini. Untuk kita saksikan semua penampilan sukan Muay Thai. Di penjuru merah Sarah Saudagar dan juga lawannya di penjuru biru Mei Yi. Seperti biasa 3 pusingan. Pusingan pertama, chop. kita lihat agresif start yang dilakukan oleh mereka. Jaga-jaga.
Mereka diasak di penjuru gelanggang ketika ini. Mei Yi yang mempunyai rekod 22 kemenangan dan 9 kekalahan di sudut biru memakai glove berwarna biru. Dan dia mengasak ketika ini. Sarah Sodaga dari Iran merupakan seorang petarung yang agresif daripada perwatakan yang dapat kita lihat. Saling berpelukan ketika ini dileraikan oleh pengadil untuk mereka melakukan tip yang tapan. cantik. Satu tendangan depan front kick yang dilakukan oleh Sarah Sodaga yang tepat ke arah Mei Yi dalam keadaan Mei Yi yang tidak begitu bersedia dan juga berjaga-jaga. Terutamanya kita melihat kepada kandangan tangan kiri dan kanannya itu yang agak terbuka. Dan Sarah Sodaga terus mengasak menyebabkan Mei Yi terperangkap di penjuru dan perlu keluar selain daripada membuat asakan dan juga serangannya sendiri. Satu minit yang terakhir di pusingan yang pertama ketika ini. Mei Yi masih lagi dalam keadaan yang tertekan. Sarah Sodaga dari Iran yang nyata sekali banyak memberikan tekanan. Terutama dengan kombinasi tendangan. Itu dia satu turning untuk melakukan serangan siku. Lagi tendangan sisi yang dilakukan hampir-hampir tepat kepada Mei Yi, dan Mei Yi ketika ini jelas sekali tertekan. Pertahanan yang ditunjukkan oleh Sarah Sodaga nampak agak lebih mantap berbanding dengan Mei Yi. Tukar-tukar tumbukan ketika ini kedua peserta dan juga kedua petarung. Tamat untuk pusingan yang pertama, tetapi kalau dilihatkan daripada persembahan sebentar tadi, Sarah Sodaga mempunyai advantage dan juga kelebihan di pusingan yang pertama. Tapi jika kita lihat Zainal, di mana kecederaan pada bahagian muka tu lebih dilihat di bahagian muka Sarah berbanding dengan Mei Yi. Mungkin tidak banyak punches yang masuk, tapi setiap kali masuk memberikan kecederaan ataupun luka di bahagian wajah Sarah. Perlawanan pada malam ini di wilayah Pahlawan Championship 2.0 ditaja khas oleh Tourism Malaysia. Malaysia Truly Asia. Jika dilihat dari segi pengalaman mungkin berpihak kepada Mei Yi, tapi dari segi ketangkasan, speed dan juga flexibility kita boleh lihat Sarah Sodaga memberikan tentangan yang hebat juga kepada Mei pada malam ini. Saya percaya antara kata-kata azimat di sini adalah meminta Mei Yi supaya bertindak lebih agresif lagi. Lihat dia bersedia sekarang ini untuk memulakan pusingan yang kedua. Wilayah Pahlawan 2.0. Pertarungan dalam kategori wanita pula. Selepas kita menyaksikan pertarungan dalam bahagian lelaki. Satu lagi tendangan side kick dibalas dengan satu straight punch. Kombinasi tumbukan yang dilepaskan oleh Mei Yi. Sempat dia mengelak daripada terkena tendangan, tetapi Sarah Sodaga cuba juga untuk menggunakan serangan di bahagian lutut.
jika dileraikan ketika ini. Satu front kick. Maggie cuba untuk menangkap kaki Sarah Sodaga. Tumpukan di bahagian tepi kepala. Sarah Sodaga dan juga Maggie berpelukan, dipisahkan, dileraikan. Dan awasi kaki kanan. Kali ini Sarah Sodaga menggunakan kaki kiri untuk melakukan dua tendangan ke arah Maggie. Maggie terus mengasak dengan menggunakan tumbukan yang tidak begitu tepat. Sekali lagi dileraikan, dipisahkan. Mengacah-acah untuk mencari ruang untuk melakukan tumbukan. Sarah Sodaga cuba merapatkan tubuhnya dengan Maggie agar dia tidak terkena tendangan ataupun tumbukan. Mengasak Sarah Sodaga ke tali ketika ini. Seminit 10 saat. Masih banyak masa untuk pelbagai aksi dipamerkan oleh kedua-dua petarung, kedua-dua petinju. Kombinasi kaki dan tangan dari Sarah Sodaga. Maggie terus memberikan cabaran. Satu gerakan agak tinggi dilepaskan. Itu dia serangan lutut dari Sarah Sodaga. 30 saat yang terakhir. Satu tapakan dari Sarah Sodaga. Berganjak sedikit kedudukan Maggie. Dan dia tidak gemar melihat apa yang sedang berlaku ketika ini. Meleraikannya dan kita lihat kem Sarah Sodaga. Serangan bagian kaki. Maggie semakin tertekan ketika ini. Serangan rendah tamat untuk pusingan yang kedua. Ya, tinggal satu pusingan lagi bagi regu yang Sarah Sodaga dari Iran yang terus memberikan aksi yang begitu agresif. Maggie mempunyai satu lagi pusingan untuk mendapatkan pungutan mata yang besar. Dapat kita lihat bagaimana dia cuba dengan melakukan kombinasi tumbukan, straight punch dan juga hook. Tumbukan shadow yang tidak begitu menjadi buat masa ini. With me in the classroom, okay? Ini dia pusingan yang begitu penting sekali. Mereka berpelukan terlebih dahulu sebelum kembali untuk mereka bertarung. Satu, dua tendangan yang dilepaskan dari Sarah Sodaga. Apakah jatuhan itu akan dikira? Mereka berpelukan dan juga berpaut untuk melakukan jatuhan. Mei sudut biru telah pun diserang lebih awal sejak daripada permulaan pusingan yang ketiga. Sarah Sodaga
menggunakan kakinya untuk melakukan defense atau bertahan, tetapi itu pasti tidak dikira kerana mereka ditolak oleh pengadil. Lagi dua side kick yang dapat dilihat dalam pertarungan di pusingan yang ketiga ini. Sekarang percubaan dengan menggunakan lutut dari kedua-duanya. Oh, yang makin rancak sekarang ini. Mei terperangkap di sudut ketika ini. Pukulan Akan cuba dileraikan oleh pengadil. Double front kick yang cuba dilakukan oleh Sarah Sodaga dengan menggunakan lutut. Tidak berhasil, tidak tepat kesasarannya. Mei cuba masuk di bahagian tengah untuk melakukan tumbukan. Satu tendangan yang tidak tepat dilepaskan oleh Sarah Sodaga. Ada serangan demi serangan yang dilancarkan. Ini adalah satu pertarungan yang cukup penting kepada kedua petinju dan juga petarung. Dan kini kita dapat melihat sedikit reaksi daripada sudut merah. Jurulatih pembantu kepada Sarah Sodaga mengakui akan serangan yang dilancarkan oleh anak didiknya itu. Serangan lutut dari Sarah Sodaga tidak tepat. Mei sekarang ini untuk 40 saat yang terakhir cuba untuk melepaskan dirinya daripada peluk dan juga disekat kemaraannya oleh Sarah Sodaga. Di sudut pertarungan ketika ini, ...15 saat yang terakhir, kecuali ada knockout. Dan ini dia, Mei bertindak agresif pada saat-saat yang terakhir pertarungan. Tetapi masih lagi menghadapi kesukaran. Sarah Sodaga memeluk peserta negara Mei dan tamat 3 pusingan. Kem Sarah Sodaga, kem merah, begitu yakin bahawa kejayaan bakal milik mereka menerusi pertarungan dan juga persembahan yang ditunjukkan oleh Sarah Sodaga. Jadi kita lihat pada round yang pertama, Sarah Sodaga tidak banyak menggunakan tangan. Tapi di akhir round kedua dan juga ketiga, banyak melakukan serangan tangan dan siku. Menyedari kelebihan beliau adalah dalam close range. Ya tuan-tuan dan mari kita saksikan siapakah pemenangan sekarang akan diberikan kepada siapa pada malam ini. Kemenangan diberikan kepada merah. Seperti diduga, kejayaan milik Sarah Sodaga dari sudut merah yang mengalahkan Mei dalam pertarungan 3 pusingan. Pada Mei, tingkatkan latihan, cuba lagi di kejuaraan yang akan datang. Itu dia. Apapun tepukan untuk peninju daripada Pendau Liwa.